Penapis air kalau dah lama tak servis, korang kena hati-hati. Sebab setiap filter ni dia ada tempoh jangka hayat dia tau. Kalau dah sampai je dia punya expired date tu, filter tu dah takkan mampu untuk tapis kotoran. In fact, akan ada resiko untuk kotoran tu masuk pula dekat dalam tangki penapis air korang. Lepas tu korang yang family pula minum air yang tercemar tu. Tak pasal-pasal sakit perut. Ada juga yang kata, tak apa, saya servis sendiri je. Beli filter OEM lepas tu tukar. Actually tak salah pun korang nak buat macam ni. Tapi korang kena confirmkan betul ke filter yang korang beli tu ada pengiktirafan halal daripada JAKIM dan betul-betul boleh tapis kotoran. Macam filter original daripada Kowe ni memang dah confirm halal dan ada pengiktirafan daripada WQA. And ada satu lagi yang korang kena consider adalah risiko kerosakan penapis air tu. Kalau korang salah servis ataupun filter yang korang tukar tu tak sesuai dengan penapis air tu, ada kemungkinan untuk penapis air tu rosak. Untuk korang yang dah habis bayar penapis air dah tak dapat servis tapi tak nak pening kepala fikir pasal servis ni, korang boleh je trade in dengan model baru. Actually memang ramai tau yang pilih untuk trade in model baru ni. Yes, ada setengah orang tak nak sebab rasa terikat nak kena sambung balik kontrak. Tapi sebenarnya harga bulanan tu korang boleh dapat lagi murah daripada orang lain tau. And of course korang dah tak payah fikir pasal servis, tak payah fikir pasal tukar filter ataupun cost repair kalau rosak. Semua tu Kowe yang tanggung. And sekarang kalau korang nak trade in penapis air lama tu kepada yang baru, korang boleh dapat 50% diskaun selama 6 bulan tau. So dengan promosi ni korang boleh dapat penapis air 3 suhu serendah RM24 sahaja. Isi beg biru dekat bawah ni ataupun tekan link dekat bio saya untuk saya bantu uruskan order sampai siap pasang kat rumah korang.